Ya, masjid. Oh, ni ayah saya ke? Saya nak ke ubat Buat darah tinggi. Buat darah tinggi. Cek. برشيم. تبرشم كثير يا بسم شيخ. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. مسجد جميل. كده أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هيبقى في تقديم ولا حاجة؟ خليل البرنامج هيبقى ماشي ازاي من كام لكام وكام لكام وكام لكام؟ هو المفروض لا بأس يا سيدي، نبدأ أولا بعدين أشوف. ماشي بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى في مطلع هذا الكتاب أن يكتب لنا القبول والفهم والسداد والرشاد، وأن ينعم علينا بالعلم المصحوب بالعمل، وأن يجعل ذلك العلم في ميزان حسناتنا، وأن يطهر به نفوسنا من الذنوب والأمراض الباطنة. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Saya di permulaan kitab ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya memohon kepada Allah pada permulaan bacaan kitab ini agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua penerimaan amalan ini dan memberikan kepada kita kebenaran untuk dapat dicapai, dan semoga kita direzekikan ilmu yang disertai dengan amalan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa yang kita lakukan ini berada pada neraca kebaikan kita dan menjadi sebab untuk kesilapan dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى هذا المتن البسيط اللطيف، لكنه مقدمة لطيفة لعلم الكلام، علم العقيدة، علم التوحيد. له 3 أسماء كما سيأتي الكلام على ذلك في أثناء الشرح. وهذا الكتاب يعد مدخلا لطيفا طيبا مهيئا لطالب العلم حتى يتم المسيرة التعليمية في علم الكلام. Matan yang akan kita pelajari ini adalah merupakan satu matan yang ringkas di dalam membahaskan ilmu kalam, dan ia adalah boleh dianggap sebagai gerbang, sebagai pintu untuk kita mendalami perbahasan di dalam ilmu kalam dan ilmu akidah secara ringkas, yang dengan sebab kita setelah menguasai kitab ini, kita mampu untuk meneruskan perjalanan kita meneliti kitab-kitab yang lebih besar, perbahasan yang lebih dalam yang berkait dengan perbahasan ilmu kalam. ولأهمية هذا الكتاب تناوله العلماء بالشرح والتعليق حتى يستفيد منه جموع طلاب العلم المتقدمين والمتوسطين والمبتدئين. Maka dengan sebab pentingnya kitab ini, kita mendapati banyak
huraian para ulama dan juga komentar para ulama terhadap matan ini. Ini tidak lain tidak bukan adalah supaya para penuntut ilmu dalam setiap marhalah mereka, sama ada penuntut ilmu di bahagian permulaan mubtadiin ataupun orang-orang penuntut ilmu yang berada pada tahap pertengahan, ataupun para penuntut ilmu yang berada pada tahap penghujung akan dapat mengambil manfaat daripada kitab ini. ومن أجل ذلك أول من شرحه وكتب تعليقا عليه مؤلف المتن سيدي ومولاي أحمد الدردير الأزهري الأشعري الصوفي الخلوتي. وبعد ذلك تتابعت عليه الأعمال العلمية، فقد علق على شروحه جماعات من أهل العلم. ما وصل إلينا وطبع حاشية الصاوي، حاشية السجاعي، وهناك شرح أيضا لمفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله. Atas dasar kitab ini adalah merupakan kitab penting untuk dihalusi pada peringkat permulaan, maka kita melihat orang yang mula-mula menguraikan matan ini, itu tidak lain tidak bukan adalah pengarang kitab Al-Kharidah sendiri, iaitu Al-Imam Ahmad Ad-Dardir Al-Azhari Al-Ash'ari As-Sufi Al-Khalwati. Dan selepas itu kita mendapati bukan semata-mata itu sahaja, maka kita mendapati para ulama setelah itu juga datang dan mula berkhidmat bagi kitab ini, menghuraikan dengan pelbagai huraian yang menarik. Di antaranya yang terkenal adalah Hasyiah As-Sawi dan juga apa yang ditulis oleh As-Sija'i. Begitu juga contohnya apa yang ditulis oleh mufti bagi negara Mesir satu ketika dahulu, iaitu Al-Syekh Al-Imam Najib Al-Muti'i. وقد قرأنا هذا الكتاب على مشايخنا بفضل الله تعالى وختمناه حفظا وشرحا، ثم وجزنا بعد ذلك به إسنادا على سبيل التبرك. Dan kita juga alhamdulillah kami telah direzekikan untuk dapat membaca kitab ini bersama dengan para ulama dan para masyayikh, dan kami alhamdulillah telah dapat mengkhatamkan kitab ini dari sudut hafalannya, dari sudut huraiannya. Bahkan kami juga telah direzekikan dengan sanad yang bersambung daripada guru ke guru sehingga sampai kepada Sayyidina Al-Imam Ahmad Ad-Dardir, penulis kitab ini. وقد أكرمنا الباري سبحانه وتعالى بشرحه مرات، واشتغلنا به كثيرا وأحببناه حتى صار الكتاب يعني كبير وصغير ووسط. فإذا أردت أن تعطيه للمبتدئين استطعت، وإن أردت أن تعطيه للمتوسطين استطعت ببسط من العبارة، وإذا أردت أن تعطيه للمنتهين أيضا استطعت أن تبسط وتبسط. أقول بأن هذا الكتاب مرن، يعني صالح لجميع المستويات. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kurniaan dan juga kemuliaan kepada kami sehingga saya sendiri telah menghuraikan kitab ini beberapa kali, dan saya telah direzekikan Tuhan rasa kasih terhadap kitab ini sehingga kitab ini akhirnya telah dihuraikan oleh saya dengan begitu banyak, sama ada huraian yang banyak yang perbahasannya mendalam, atau huraian yang pertengahan, atau huraian yang ringkas. Ini adalah kerana kitab ini sebenarnya adalah sesuai untuk sesiapa sahaja, untuk dijadikan sebagai
huraian kepada golongan-golongan para ulama, para pelajar yang sampai ke peringkat penghujung juga boleh, untuk dijadikan sebagai kitab dalam menghuraikan kepada para pelajar di peringkat pertengahan juga boleh, untuk mereka yang baru nak berkenalan dengan ilmu tauhid juga boleh. Jadi saya ingin menyatakan bahawa sebenarnya kitab ini sesuai untuk siapa sahaja daripada apa sahaja lapisannya. وأسأل الله أن ينفع به كل من تلقاه بقلب سليم وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه المولى الرؤوف الرحيم. هذا الدعاء ذكره سيدي أحمد الدري لكنه جميل في ختام مقدمته. أسأل الله أن ينفع به كل من تلقاه بقلب سليم أخذه وتعلمه وقلبه مخلص لله تبارك وتعالى، أراد به أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يصحح عقيدته وأن يجعل هذا المتن كتابة وشرحا وتلقيا وتردادا خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. لوجهه الكريم يعني لذاته سبحانه وتعالى. إنه المولى أي المالك لجميع الأشياء، الرؤوف الرحيم الذي يرأف بعباده ويرحمهم على ما يصدر منهم من تقصير. Saya mengharapkan semoga Allah SWT memberikan manfaat berdasarkan kitab ini, manfaat dengan sebab kitab ini kepada siapa sahaja yang telah mengambil kitab ini dengan hati yang sejahtera. Dan kata Fadilatul Syekh Said tadi, ini adalah merupakan doa yang kita akan temui di dalam huraian Al-Imam Ad-Dardi. Ini adalah doa Al-Imam Ad-Dardi yang beliau memohon kepada Allah agar Allah SWT memberikan manfaat kepada siapa sahaja yang mengambil kitab ini, yang mempelajari kitab ini dengan hati yang sejahtera, iaitu dia ingin mempelajari kitab ini dengan tujuan untuk dia menghilangkan kejahilan daripada dirinya, dan dia mahu menjadikan kitab ini sebagai sebab untuk dia membenarkan dan memperbetulkan akidahnya. Dan dalam masa yang sama, semoga pengarang kitab ini juga berdoa moga kitab ini ditulis semata-mata kerana mengharapkan wajah Allah yang Maha Mulia. Dan maksud wajah Allah di sini adalah zat Allah yang Maha Mulia. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. ينبغي لكل شارع في أي شيء أن يلقي عن نفسه الحول والقوة حتى يتحقق فيه معاني التوكل على الله، وأنه متى ذهب عن نفسه رأى توفيق ربه. ممكن ثانية عشان القلم. وما توفيقي إلا بالله بعبارة أخرى تحمل معاني التوكل على الله والاعتماد وإسناد الأمور إليه سبحانه وتعالى. وهذا ينبغي أن يكون شأن المسلم، أن يوكل الأمر دائما في صغيره وكبيره لربه سبحانه وتعالى. أنا لا أفعل شيء يا رب، إنما أنت الذي توفق، وأنت الذي تخلق في القدرة، وأنت الذي تحملني على فعل الأشياء. فلا يرى لنفسه تأثير، ولا يرى لنفسه عمل، ولا يرى لنفسه وجود مع قدرة ربه سبحانه وتعالى. Jadi tiadalah taufikku ini melainkan hanya dengan sebab Allah SWT. Dengan Allah lah kita bergantung harap. Dan ini sebenarnya adalah ciri seorang Muslim, iaitu bertawakal kepada Allah SWT dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Iaitu kita ingin menyatakan bahawa sebenarnya hakikatnya kita tidak melakukan apa pun sebenarnya. Ini kerana pelaku yang sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberi kesan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita tidak lain tidak bukan adalah hamba yang berhajat dan sangat-sangat memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ونشرع في الكتاب
بعد أن تكلمنا على شيء مما يتعلق بالكتاب قال بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب الكريم، حيث بدأ كتابه ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء بسنة سيد المرسلين القائل صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أقطع أجذم 3 روايات. Kita mula melihat apa yang ditulis oleh Sayyidina Al-Imam Ahmad Ad-Dardir, iaitu beliau memulakan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang dilakukan oleh beliau ini sebenarnya adalah merupakan mengikut apa yang telah ada pada Al-Quranul Karim itu sendiri, yang mana Al-Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan sebagai mengikut apa yang telah diperintahkan oleh Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan setiap perkara penting yang tidak didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim maka ia adalah terputus, iaitu dengan riwayat abtar, aqta, ajzam, berdasarkan 3 riwayat ini. Maka dengan sebab itulah penulis memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba' harfun asliyun lahu fi'lun yata'allaqu bihi aw ma yaqumu maqamahu. Al-ba' pada Bismillahirrahmanirrahim itu adalah merupakan ba' yang asli, iaitu dia mempunyai fi'il yang berkait dengannya. Ia adalah satu huruf yang mempunyai ta'alluq dengannya. وقد تكلم علماؤنا على أن هذه الباء متعلقها فعل متأخر عنها، لأن تقديم الباء مع متعلقها يقولون عنه بأنه يدل على الاختصاص. تقديم المعمول في اللغة العربية يدل على الاختصاص، فكأنه أراد أن يقول أنا لا أبدأ إلا ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو مطلع بدايتي ونهاية نهايتي. Jadi kalau kita lihat sebagian para ulama berpendapat ba pada Bismillahirrahmanirrahim itu berkait dengan perbuatan, dengan perbuatan yang ditakdirkan ia lebih lewat daripada ba itu sendiri, iaitu untuk menunjukkan bahawa ada unsur ikhtisas, iaitu unsur hanya menyatakan hanya dengan sebab nama Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata lah ianya berlaku, iaitu takdirnya saya ini tidak memulakan kitab ini melainkan hanya dengan sebab nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dapat diambil dan diertikan dengan sebab kita takdirkan ba pada Bismillahirrahmanirrahim itu berkait dengan perbuatan yang lebih lewat untuk menunjukkan hanya dengan nama Allah semata-mata lah saya melakukan. Maka Allah adalah permulaan kita, permulaan saya, dan Allah juga adalah penghujung bagi segala hujung bagi saya. أي بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، فلا أؤلف إلا ببسم الله. والله والاسم قالوا هو لغة ما دل على مسمى، الاسم ما دل على مسمى. ثم بعد ذلك تكلموا هل الاسم مشتق من السمو ولا من وسماء. البصريون قالوا إنه مشتق من السمو، والكوفيون قالوا إنه مشتق من وسماء. وعلى كل حال فهو علامة على مسماه أو يرتقي بتعريف مسماه. Jadi kalimah Bismillah, kalimah ismun itu seperti yang kita tahu dia adalah memberi maksud madalla alal musamma, sesuatu
yang menunjukkan kepada yang diberikan nama kepadanya. Dan kalimah ismun ini dia diambil daripada kalimah as-sumu ataupun daripada kalimah wasama. Ini berdasarkan khilaf di kalangan para ulama kita, kerana golongan ulama al-Basriyun berpendapat bahawa ismun itu diambil daripada kalimah sumu yang bermaksud ketinggian, manakala ulama-ulama Kufi pula berpendapat bahawa ismun itu diambil daripada kalimah wasama. والمراد بالاسم هنا هو ذات الله تبارك وتعالى، والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحال. Dan kalau kita lihat di sini, walaupun ismun itu asalnya bermaksud nama lah, maka dia ada ismun, dia ada musamma, ada nama dan ada pula benda yang diberikan padanya akan nama tersebut. Namun bismillahirrahmanirrahim di sini, ismun di sini itu sebenarnya bukan merujuk kepada nama yang diinginkan dalam kenyataan ini. Sebaliknya dimaksudkan adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Maknanya bismillah berarti billah. Bismillah berarti billah. Dan kalau kita lihat definisi ataupun takrif bagi Allah yang mulia adalah merupakan alam ala zatil wajibil wujud, merupakan nama bagi Tuhan, bagi zat yang kewujudannya adalah mesti, dan Tuhan ini berhak untuk memiliki segala pujian dan kesempurnaan. والرحمن الرحيم يراد بهما التفضل والإحسان. Manakala Ar-Rahman dan Ar-Rahim pula yang diinginkan di sini adalah sifat memberikan lebihan dan juga sifat memberikan kebaikan. Subhanahu wa ta'ala. ثم قالوا الرحمن لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى فلا يطلق على غيره، وهو المنعم بجلائل النعم عظائم النعم، والرحيم المنعم بدقائقها. جلائل النعم يعني النعم الجليلة العظيمة، ودقائقها النعم غير العظيمة. Jadi kalau kita melihat pula kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kalimah Ar-Rahman yang pertamanya ia adalah merupakan satu nama yang tidak akan digunakan dan ditujukan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tidak boleh digunakan kalimah Ar-Rahman untuk dirujuk kepada mana-mana makhluk. Berbeza dengan kalimah Ar-Rahim yang boleh ditujukan juga kepada makhluk. Namun di sini Ar-Rahman dan Ar-Rahim mempunyai sedikit perbezaan makna, walaupun kedua-duanya adalah memberi maksud Tuhan yang memberikan nikmat. Ini kerana Ar-Rahman bermaksud Tuhan yang memberikan nikmat yang besar, jalailun ni'am, iaitu nikmat-nikmat yang besar. Manakala Ar-Rahim pula adalah Tuhan yang memberikan nikmat yang halus-halus, yang kecil-kecil, yang halus-halus, yang terperinci. Jadi di sini ada perbezaan di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari sudut nikmat yang besar atau nikmat kecil yang diberikan. Kalau nikmat itu adalah nikmat yang besar, maka Tuhan yang memberikan nikmat yang besar dipanggil Ar-Rahman. Adapun Tuhan yang memberikan nikmat yang halus-halus itu dipanggil dengan Ar-Rahim. وجلائل النعم يعني أصولها، يعني أصولها، ودقائقها أي فروعها. فأصول النعم الوجود والإيمان والعافية والرزق والعقل والبصر. دقائقها اللي هي فروع النعم كالجمال وكثرة الإيمان ووفرة العافية وسعة الرزق ودقة العقل وحدة السمع والبصر. يبقى في أصل وفي زيادة على الأصل. الأصل كالوجود،
Jadi kalau kita lihat di sini telah disebutkan tadi Ar-Rahman bermaksud Tuhan yang memberikan nikmat yang besar-besar. Dipanggil Jalailu Ni'am. Manakala Ar-Rahim pula adalah Tuhan yang memberikan nikmat yang halus-halus, daqaiqun ni'am. Jadi maksud nikmat yang besar-besar ini iaitu dipanggil usulun ni'am, usulun ni'am. Nikmat yang dianggap sebagai punca utamanya. Maka contohnya nikmat kewujudan, nikmat adanya iman, nikmat adanya kesihatan, nikmat adanya rezeki, nikmat adanya pendengaran, adanya penglihatan. Maka kewujudan setiap nikmat-nikmat itu dianggap sebagai tunjang kepada nikmat, dipanggil usulun ni'am. Manakala nikmat yang halus-halus pula itu merupakan furu', iaitu cabang-cabang daripada nikmat yang besar-besar ini. Bermaksud contohnya apabila al-wujud itu adalah merupakan nikmat yang tunjang ataupun usul, maka furuk ni contohnya berwajah yang cantik. Sebagai contoh kalau saya nak mudahkan macam Ustaz Adham gitu orangnya handsome, berjanggut apa semua tu. Jadi itu contohlah ziyadah minal mutarjim. Contoh lagi katakan apa namanya orang yang ada keimanan itu dia berarti dia punya iman, dia sudah punya usulun ni'am. Tapi kalau imannya kuat, imannya hebat, berarti dia sudah memiliki nikmat yang terperinci yang lebih halus. Begitu juga dengan contohnya kalau orang yang dapat mendengar dan melihat, dia maknanya dia sudah direzekikan dengan punca bagi nikmat. Tapi kalau dia penglihatan dia tajam, pendengaran dia tajam, berarti dia sudah ada penambahan yang merupakan nikmat yang lebih setelah direzekikan nikmat yang utama. Berarti inilah contoh apakah maksud daqaiqun ni'am, nikmat yang halus-halus yang merupakan perincian yang lebih dalam ataupun tambahan-tambahan yang lebih dalam berbanding dengan usulun ni'am. إذا أعطاك الإيمان دقائق، أعطاك إيمان مع القوة، يبقى القوة دي إيه؟ اسمها إيه؟ يبقى الإيمان ده عظائم النعم. سعة الإيمان وقوة الإيمان ده دقائق النعم. فهو الذي أنعم بالكبير والصغير ولم ينعم أحد سواه سبحانه وتعالى. Jadi kalau kita lihat tadi, orang yang ada keimanan, asal ada saja keimanan, dia telah memiliki usulun ni'am. Tapi kalau imannya melebar, meluas, berarti dia mempunyai daqaiqun ni'am. Dan di sini kita juga dapat melihat bahawa yang memberikan segala nikmat ini, sama ada nikmat yang besar atau nikmat yang kecil, itu semua tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. نبدأ البيت الأول ونردده معا لعل أن يكون ذلك فاتحة في أن نحفظ هذا المتن المبارك. يقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالدردير. يقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالدردير. يقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالدردير. قولوا كده مرتين كمان. يقول أحمد تمام كده مع بعض. كلنا بنتعلم يا عم الشيخ خير، مش كنا بنكررها امبارح؟ والزيادة على النص نسخ للنص. يقول راجي رحمتي، راجي اسم فاعل ورحمتي مضافة إليه، يعني المؤمل المنتظر لإنعام الله تبارك وتعالى دائم القدرة، يعني كثير الاقتدار، لأن عندنا قدير على وزن فعيل، وفعيل من صيغ المبالغة، وصيغ المبالغة في حق الله تبارك وتعالى معناها كثرة المتعلقات.
Jadi pada rangkap yang pertama, iaitu Al-Imam Ad-Dardi menyebut yaqulu raji rahmatil qadiri. Disebut kalimah raji di sini ia adalah fa'il, dia adalah isim fa'il, dan kalimah rahmati setelah itu dia adalah mudhaf ilaih. Dan kalau kita lihat ar-raji ni maksudnya yang mengharapkan, yang menunggu. Itu maksud ar-raji, menunggu dan mengharapkan akan nikmat. Dan kalimah al-qadir itu adalah berdasarkan wazan fa'il. Dan wazan fa'il ini dia adalah termasuk di dalam kata yang menunjukkan unsur mubalaghah. Dan maksud Tuhan yang al-qadir ini ataupun mubalaghah tu sendiri, bila mana-mana sifat Tuhan yang padanya ada mubalaghah, itu bererti muta'allaqat yang berkait dengan sifat itu adalah banyak. Jadi sifat apabila muta'allaqatnya, iaitu perkara-perkara yang berkait dengannya itu banyak, maka itu adalah maksud mubalaghah pada sifat Allah Subhanahu wa taala. سبحانه وتعالى أي تفسيرية، كأن سائل سأله وقال من هو راجي رحمة القدير؟ قال أي أحمد المعروف والمشهور بالدردير. يبقى هذا الدردير ده لقب جده، ومسجده معروف ومقامه يزار، وأكرمنا الله تبارك وتعالى بزيارته مرات. بل أكرمنا الله تبارك وتعالى بأن كنا نجلس في خلوة سيدي أحمد الدردير، المكان الذي كان يختلي فيه، وتلقينا فيه العلم وألقينا فيه العلم. ودائما ونحن نذهب إلى جهة عملنا يعني نمر على سيدنا الحسين ونمر أحيانا على سيدي أحمد الدردير، وبيته أمام مسجده وما زال كما هو، لم يمسه شيء، لأنه متوفى سنة كام؟ 1201 هجري، يعني تقريبا كده من 250 سنة، وما زالت سيرته عندنا معلومة ومعروفة، فله أثر وله نفحاته فينا. وكذلك اشتهرت أسرته وعائلته بلقب الدردير. Jadi kalau kita lihat dalam teks yang seterusnya digunakan kalimah ai, dan ai ini adalah ai tafsiriah. Bahasa kita sebut iaitulah. Seolah-olah ada orang bertanya, Mika sebut tadi orang yang mengharapkan rahmat Tuhannya, atau siapa kan? Cikabar maksud dia, siapakah yang mengharapkan akan rahmat daripada Tuhan yang maha berkuasa yang amat-amat ni? Maka didatangkan kalimah ai. Maka yang mengharapkan rahmat daripada Tuhan ini adalah Ahmad yang dikenali dengan nama dan lebih dikenali dengan gelaran Ad-Dardir. Dan Ad-Dardir adalah merupakan gelaran bagi datuknya, Datuk Al-Imam Ahmad Ad-Dardir. Dan seperti yang kita semua sedia maklum, masjid beliau dikenali, diketahui di mana tempatnya. Kuburnya juga dikenali dan masih lagi diziarahi sampai ke hari ini. Dan kami telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat pergi ke masjid beliau, dan bahkan bukan sekadar dapat ke masjid, kami juga pernah direzekikan Tuhan dapat duduk di tempat khalwat Al-Imam Ad-Dardir. Dan ini tempat yang beliau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di situ, dan kami telah direzekikan berada di situ. Dan alhamdulillah saya sendiri sentiasa daripada rumah saya ke Darul Ifta, saya akan sentiasa lalu, sama ada melalui dan Sayyidina Al-Husin ataupun saya lalu Al-Imam Ad-Dardir. Dan seperti mana yang kita semua sedia maklum, rumah Al-Imam Ad-Dardir itu adalah lokasi masjidnya pada hari ini. Maknanya beliau sudah meninggalkan kita begitu lama, iaitu beliau wafat pada tahun 1201 Hijriah. Berarti lebih kurangnya sudah 250 tahun beliau meninggalkan kita. Namun
kisah beliau tentang sejarah beliau tu terus diingati sampai ke hari ini. Bahkan ahli keluarga beliau, zuriat keturunan beliau sampai ke hari ini masih dikenali dan diketahui ya. Dan mereka juga digelar dengan gelaran yang sama, iaitu Ad-Dardir. بس انا ما قلتش دار الافتاء، انا قلت جهة العمل. Tafsir ya Sayyid. طب فعرفني. Man zaqa خلي بالكم بيفسر من عنده. انا لما له كده قلت له جهة العمل، فقال لي دار الافتاء يجوز، وانا اذنت له ان يعني يصلح او ان يفسر او ان يوسع المدلول. دي اسمها توسعة المدلول بما لا يكر على المدلول. يعني يجوز توسعة المدلول بما لا يكر على المدلول بالبطلان. اكتبها لي بس في اللغة العربية لأن دي مهمة. حد يديني ورقة، شوف لي ورقة رقم 2. أنا عايز كوباية شاي من الآخر كده، بدل ما إيه هقول لك بص مفيش درس. قبل ما أشرب كوب شاي مصري ليبتون أو أي حاجة. Ustaz Ammar. Ustaz Ammar, عايزين شاي. نعم من غير سكر. انت تعمل شاي للشيخ ولا ليه؟ خليها شاتين. مش شاي، شاتين يا سيدي. طيب 3 شايات. عايزين شاتين. شاتين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا ومولانا سيدي أحمد الدردير: الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد. 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 الله بدأ بالحمدلة، سن بقى بالحمدلة لأنه بدأ أولا بالبسملة ثم سن بالحمدلة كما قلنا لكم اتباعا لكتاب الله تبارك وتعالى. والحمدلة يتكلم على الحمد. هنا قالوا إنها للجنس. يعني إيه للجنس؟ يعني مطلق الحمد بغير النظر إلى الأفراد. وعلى هذا فيكون اللام للاختصاص في لله للاختصاص. فيكون معنى الكلام إن حقيقة الحمد وجنسه خاص بالله تعالى ليس لغيره. يسأل السائل ويقول طب ما هو أنا بحمد صديقي، ما هو مين اللي خلق فيك الحمد؟ هو الله، فلم يصدر حمد أبدا إلا من الله. وبعد ذلك بقى تكلموا على حمد القديم للقديم وحمد الحادث للقديم وحمد القديم للحادث. فيبقى هي كام؟ قديم، حمد قديم لقديم كحمد الله لنفسه، وحمد حادث لحادث ده نوع تاني، وحمد حادث لقديم، وحمد قديم لحادث، تبقى 4 أقسام. Baik, kita mula masuk kepada Alhamdu, iaitu rangkap yang kedua. Ketika kita menceritakan rangkap yang kedua ni, maka kita akan masuk kepada Alhamdu. Pertamanya ke alif lam pada Alhamdu itu, ada pandangan yang mengatakan alif lam pada Alhamdu itu adalah alif lam lil jins. Maka ketika ini apabila kita menyatakan bahawa alif lam pada Alhamdu itu lil jins, maka ia akan memberi erti, bila kita sebut Alhamdulillah, dia akan memberi erti bahawa segala hakikat kepujian dan segala jenis-jenisnya
itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan untuk makhluk. Jadi kalau ada orang tanya, ada kita memuji orang tu bercerita, bukan ke saya bila puji orang, saya telah memuji orang tersebut. Berarti bukanlah pujian tu hanya untuk Allah. Kerana saya puji orang tu, so pujian tu juga untuk orang tersebut. Maka sebenarnya jawapan kepada persoalan ini, pujian yang keluar daripada mulut seseorang itu juga hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam membahaskan tentang pujian kepada seseorang ataupun kepada sesuatu itu, dia akan terbahagi kepada 4, iaitu pujian Tuhan yang qadim kepada zatnya yang qadim, ataupun jenis yang kedua adalah pujian makhluk kepada makhluk, ataupun yang ketiga adalah pujian makhluk kepada Tuhan yang qadim, ataupun yang keempat pula adalah pujian Tuhan yang qadim kepada makhluk. Berarti di sini ada 4 jenis puji, sama ada puji qadim kepada qadim, atau puji hadis kepada hadis, atau puji hadis kepada qadim, atau puji qadim kepada hadis. Walhamdu huwa as-sana' bil jamil ala al-jamil al-ikhtiyari على جهة التعظيم والتبجيل. هكذا حفظنا. أنا بقرأكم وبدرس لكم بطريقة أزهرية قديمة، لا اختصار ولا اختصار، بقدر الإمكان. لكن إن شاء الله ربنا يكرمنا ونختم المتن إن شاء الله اليوم، لن نبرح عليه عاكفين حتى ننتهي منه إن شاء الله. Jadi kalau melihat kepada definisi alhamdu pula, ia adalah as-sana', pujian dengan pujian yang baik kepada keindahan ataupun kecantikan yang bersifat pilihan, atas dasar tujuan pujian itu adalah kerana ingin mengagungkan. Jadi saya akan menerangkan seperti cara ulama Al-Azhar dulu, satu persatu. Tapi jangan risau, kita akan dapat khatamkan hari ini biiznillah. Berdasarkan kemampuan saya, tapi kita akan cuba untuk membahaskan juga secara halus. Pun begitu jangan risau, insya-Allah kita akan khatamkan juga kitab ini pada hari ini insya-Allah. Allah, as-sana' huwa adh-dhikru bi khair. 2 بالجميل، يعني بالكلام الجميل على الجميل الذي أدي إلى الحامد، وهذا الحمد الذي يكون على الجميل يعني في مقابلة الجميل موصوف بأنه اختيار حتى يخرج المدح على جهة التعظيم، أي على جهة التبجيل، وليس على جهة يعني الاستهزاء، كما في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول هذا لمن دخل النار. طب وهذا فيه مدح وثناء أم فيه ذم؟ لا، فيه ذم وسخرية. يبقى ذكر إنك أنت العزيز لا على جهة التبجيل والتعظيم، إنما على جهة السخرية، يعني كنت عزيزا وكريما في الدنيا وأنت في الآخرة مهان لأنك لم تؤمن بالله ولم تسر على طريق الله سبحانه وتعالى. Kalau kita lihat definisi ini, kita cuba halusi sikit. Bila sebut as-sana', as-sana' maknanya zikrul khair, menyebut sesuatu yang baik. Bil jamil, maksudnya kita menyebut baik itu menggunakan kalam, iaitu kalam yang baik. Pujian adalah sebutan baik dengan menggunakan kalam yang baik, disebabkan al-jamil al-ikhtiyari. Pujian itu penyebabnya adalah kerana adanya al-jamil
al-ikhtiyari. Ada satu kebaikan, keindahan, kebagusan, dan keindahan serta kebagusan ini adalah bersifat ikhtiyari. Maknanya disebabkan perbuatan seseorang, bukan disebabkan memang orang tu sendiri wajahnya handsome ke apa semua. Maka dengan sebab itu bila kita sebut al-jamil al-ikhtiyari, maka ini akan mengeluarkan al-madhu. Dia akan mengeluarkan, dia akan membezakan antara alhamdu dan juga al-madhu. Kerana al-madhu adalah pujian disebabkan keelokan yang bukan bersifat pilihan. Orang tu handsome, contohnya kita puji dia, maka itu dinamakan al-madhu, tidak dinamakan sebagai alhamdu. Kemudian dalam masa yang sama, tujuan kita menyebut ucapan-ucapan yang baik disebabkan keindahan yang berpunca dengan sebab perbuatan orang yang dipuji itu, kita menyebutkan ucapan ini adalah dengan tujuan untuk mengagungkan yang dipuji. Berarti di sini kalaulah seseorang itu menggunakan ucapan-ucapan yang baik tetapi dengan tujuan untuk memperlekehkan yang dipuji itu, maka ia tidak namakan sebagai alhamdu. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzuq innaka antal azizul karim." Allah Taala sebut kepada penduduk neraka, rasakanlah, rasakanlah azab api neraka. Sesungguhnya kamu adalah orang yang perkasa dan orang yang mulia, maksudnya di dunia dulu. Jadi adakah ucapan yang ditujukan kepada ahli neraka untuk mereka merasakan azab api neraka saat itu, adakah ini satu pujian? Jawapannya tidak, kerana ucapan ini bukan untuk memuji mereka tetapi untuk menghina mereka. Kerana dulunya hebat, sekarang hadaplah api neraka. Jadi ucapan zuq innaka antal azizul karim ini tidak dinamakan alhamdu, kerana tujuan pujian ini bukan untuk mengagungkan yang dipuji tetapi untuk menghina yang dipuji itu. Al-Ali qalu huwa min al-ulu wal-ulu huwa al-rif'a, fallahu subhanahu wa ta'ala مرفوع المقام عالي القدر سبحانه وتعالى عن كل نقيصة وكل مشابهة للخلق. Bila kita sebut Al-Ali, Al-Ali yang dimasukkan di sini iaitu Tuhan yang Maha Tinggi. Tinggi di sini iaitu tinggi dari sudut kemuliaan, dari sudut keagungan. Iaitu makamnya Allah Ta'ala, kedudukan dan kemuliaan serta keagungan Allah ini adalah tinggi. فعلوه سبحانه وتعالى علوا معنويا فعلوه سبحانه وتعالى علو معنوي لا حقيقي حسي، لأنه بهذا المعنى يكون مشابه للخلائق لو كان علو حسي، لأنه يحوي مكان، وهو سبحانه وتعالى كما سيأتي مما يجب على المؤمن أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى مخالف للحوادث. Bila disebut Tuhan yang Maha Tinggi, maka maksud Tuhan yang Maha Tinggi ini adalah ketinggian dari sudut maknawi, bukan ketinggian dari sudut hissi, benda yang dapat dilihat secara panca indera. Ini kerana kalau kita sebut Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tinggi dengan maksud yang dapat dilihat dengan panca indera, maka tinggi itu maknanya punya jarak, punya jarak, dan ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita menyatakan ulu di sini adalah secara maknawi, bukannya secara hakiki, yang makna hakiki akan membawa kepada makna yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang akan kita jumpa selepas ini, yang akan disebut oleh pengarang kitab, yang Allah Taala itu tidak bersifat dengan sifat makhluk. Allah fa'uluhu ta'ala tanzihuhu an kulli naqs wa ittisafuhu bi kulli kamal. Maka bila disebut Allah Ta'ala itu Maha Tinggi, bermaksud Allah itu adalah bersih dan suci daripada segala kekurangan, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang memiliki segala jenis keagungan. Itu yang dimaksudkan dengan Tuhan yang Maha Tinggi.
langsung tak ada kekurangan, bahkan memiliki seluruh keagungan. الواحد أي في ذاته وأفعاله وصفاته، فالواحدية نفي للإثنينية، فهو سبحانه وتعالى منزه عن الشريك في ذاته وصفاته وأفعاله، واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Jadi bila Al-Imam Ad-Dadi menyebut kalimah Al-Wahid, Tuhan yang Maha Esa, Maha Satu, maka satu di sini adalah untuk menafikan adanya unsur berbilang-bilang, adanya unsur dua pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Satu ini adalah iaitu Tuhan yang mempunyai unsur tunggal pada zatnya, juga pada sifatnya dan juga pada perbuatan-perbuatannya. Jadi untuk tiga keadaan ini, ketiga-tiganya adalah bersifat dengan sifat ketunggalan. Tuhan itu satu pada zatnya dan setiap sifatnya itu juga tidak ada nilai berbilang-bilang, juga satu, dan pada perbuatan-perbuatan Tuhan juga adalah satu. Al-alimu bil-kulliyat wal-juz'iyat بما يكون وبما هو كائن سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila disebut sebagai Tuhan yang Al-Alim, Tuhan yang Maha mengetahui, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala yang kulliyat dan segala yang juz'iyat, yang besar-besar, yang halus-halus, yang kecil-kecil, semuanya Tuhan tahu. Iaitu Tuhan telah mengetahuinya semenjak dahulu dan juga semenjak sekarang, dan juga apa yang akan berlaku akan datang pun Tuhan mengetahuinya. Maka Allah adalah Tuhan yang Maha mengetahui segala-galanya. Al-Fardu subhanahu wa ta'ala wahidun fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. فكأنه يريد أن يؤكد بالفرد معنى الواحدية. Jadi al-fard yang disebut di dalam teks ini adalah memberi maksud Allah adalah satu pada zatnya, pada sifatnya dan juga pada perbuatannya. Bererti kalimah al-fardu yang didatangkan dalam rangkap yang kedua ini tujuannya adalah untuk menegaskan lagi apa maksud al-wahid yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dadi sebelum ini. Al-ghani yani alladhi la yahtaju ila أحد لا في يعني لا يحتاج إلى معين ولا إلى وزير وإلى زوجة ولا إلى ولد لأنه مستغن عن كل شيء. الله سبحانه وتعالى متصف بالغنى المطلق. طب كويس الشرح ده ممكن في الآخر نطبعه الترجمة دي. لا مش ممكن. ربما أنا بعد انتهاء الدرس لا أستطيع أن أقرأ. كتبت بالرمز بس. طب خلاص رمز الله يعينك. Jadi المهم قبل كل ده هو أدهم بيأتي بالشيء من مصر، بيأتي بالشيء من سيدنا الحسين. سبحان الله سبحان الله، هو بس ينتصر. سبحان الله لما هدد جاء على طول سيدي. أو أدهم ده كده دي كرامة لي. عندما قلت يا أدهم رأيت أمامي مدد كن فيكون. الله لا الله لا كرامة الأدهم. عندما قلت يا أدهم وجدت أدهم أمامي. لا عايزين قهوة. عايزين قهوة كمان؟ بعد ده إن شاء الله. بعد 2 شاي. أنا ما فطرش. هذا الرجل ظريف. أدهم ده من أولادي الذين درسوا لدي في مصر سنوات، وفي ناس هنا معايا الثلاثي ده وغيره، وده من زمان ده. أدهم ni antara anak من murid الأزهر saya. الشريف زمي. Saya tengok ramai juga anak murid saya yang di وما زال وضع صورتي أنا وهو قبل ما يسافر عنده على صفحته على الفيسبوك. صح؟ ما شاء الله. يتابع أنا الشيخ يتابع حبايبه يعني مش
الله. طب ترجم بقى، احنا ما ترجمناش. هو- الشاي أخذنا الشاي يا شيخ، Baik. فتننا الشاي عن العلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Bila disebut kalimah Al-Ghani, Tuhan yang maha kaya. Jadi maha kayanya Tuhan ini maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla tidak berhajat sama sekali kepada makhluk. Maksudnya Tuhan tidak berhajat kepada penolong, tak perlukan anak, tak berhajat, tidak memerlukan kepada mesti kena ada isteri. Mesti kena ada orang buat syai, gitu kan. شاي؟ لا الشاي ده أنا ما قلتهاش والله في الترجمة. الشاي أنا ما قلتهاش في الترجمة. Oh, tafsir saya. لا هو شاي يفسر إيه؟ يعني ربنا لا يحتاج للشاي مثلا. طبعا لا يحتاج للأكل والشرب. طبعا أكيد. إيه ده؟ ولا يحتاج للمنديل كمان. ربنا. وأنا محتاج منديل. آه. الله لا يحتاج ونحن ونحن نحتاج. نحتاج. صح. فكل ما تصورته فالله بخلافه غير مشابه للحوادث. Jadi Allah, الحادث يحتاج، ربنا لا يحتاج. Masya Allah. Tuhan ini adalah Tuhan yang maha kaya dengan maksud Allah Subhanahu Wa Taala adalah bersifat dengan kekayaan secara mutlak. Maknanya langsung tidak ada sedikit pun keadaan yang Tuhan mesti nak minta tolong kita atau minta tolong pada makhluk. Maknanya Tuhan langsung tak berhajat kepada makhluk. الماجد قالوا بأنه الكريم الواسع العطاء أو بأنه العظيم الشريف سبحانه وتعالى. Apabila disebut pula Al-Karim dalam teks ini, iaitu dirangkap yang ke Al-Majid, Al-Majid pada rangkap yang kedua ni, Al-Majid, ada pendapat yang mengatakan Al-Majid bererti Tuhan yang maha dermawan ataupun maha pemurah, sangat-sangat memberikan. Tuhan yang maha memberikan nikmatnya, iaitu yang memberi secara luas. Dia panggil Al-Karim Al-Wasi' Al-Ata'. Tuhan yang luas pemberiannya, bukan sikit-sikit dia bagi maknanya. Dan ada juga pendapat yang mengatakan Majid bererti Al-Azim Al-Syarif, Tuhan yang agung dan Tuhan yang mulia. Jadi ini adalah sifat yang ataupun salah satu nama Allah yang para ulama punya dua pengertian terhadap definisinya. الله. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم. 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 الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم. الله. وأفضل، يقول لك أفضل بمعنى أتم وأكمل. الصلاة لغة الدعاء، وفي الاصطلاح إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى عبارة عن إنعام مصحوب بكمال التعظيم. فلما ربنا يصلي على الحبيب ينعم عليه بكثرة الدرجات مع تعظيم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. pada rangkap yang ketiga, wa afdalus salati wat taslimi. Afdal bermaksud atam, paling sempurna, dan juga paling akmal wa atam. Ini paling sempurna lah ke bahasa kita. Dan kalimah as-salah secara bahasa Arabnya, asal makna kalimah as-salah itu bermaksud doa. Doa. Dan apabila kalimah as-salah itu disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah salatullah, Tuhan telah, kita sebut berselawat. Bila maksud Allah telah berselawat, maksudnya Tuhan telah memberikan nikmat dalam keadaan nikmat itu disertai dengan sesempurna akan pengagungan, dengan pengagungan yang paling sempurna.
Jadi apabila nikmat itu diberikan dalam keadaan ada juga padanya pengagungan, maka itu dinamakan salawat Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allah telah memberikan, ketika disebut Allah bersalawat ke atas baginda Nabi alaihi salatu wasalam, ini memberi arti Allah telah memberikan nikmat dan keagungan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والتسليم أي التحية. الله سبحانه وتعالى يحيي نبيه كما أنت تحيي من تحب. على النبي الألف واللام هنا للمعهود الذهني، وهو سيدنا محمد ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. Bila digunakan kalimah at-taslim, at-taslim di sini adalah bermaksud at-tahiyah, penghormatan. Seperti mana kalau kita orang yang kita suka, contoh macam Ustaz Adham tadi tak, maka kita akan memberikan at-tahiyah, memberikan tindakan yang menunjukkan kita menghormatinya. Dan bila disebut an-nabi wa afdalus salati wat taslimi ala nabi, jadi alif lam pada kalimah an-nabi itu, alif lam itu sebenarnya adalah alif lam yang tujuannya adalah alif lam al-ahdiyah, az-zihniyah. Alif lam yang menunjukkan bahawa nabi yang kita inginkan ni adalah nabi yang tertentu. Dan nabi yang tertentu ini sudah diketahui antara kita semua. Dipanggil zihni. Dan yang dimasukkan dengan Nabi ini tak lain tak bukan adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad Ibnu Abdullah Ibni Abdul Muttalib Ibni Hashim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. والنبي إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع سواء أمر بتبليغه أي توصيله إلى المكلفين أو لم يؤمر. Bila kita tengok apa maksud An-Nabi, An-Nabi yang diinginkan di dalam ilmu akidah itu adalah merupakan manusia, insan, zakar, manusia yang dia adalah orang lelaki, kemudian hur, dia bukan hamba, dia orang yang merdeka dan telah diwahyukan kepadanya dengan syariat. Maksudnya dia telah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya tak kisah sama ada dia disuruh untuk menyampaikan syariat tersebut kepada manusia ke, atau dia tidak disuruh untuk menyampaikan syariat itu kepada manusia ke, tetap dia dinamakan Nabi. Asal dapat wahyu, dalam masa yang sama dia adalah manusia, zakar, dia lelaki, dia merupakan orang yang merdeka, bererti dia telah menjadi Nabi. فإن أمر بتبليغ هذه الرسالة إلى المكلفين فهو رسول، وعلى هذا فالرسول أخص والنبي أعم. Jadi kalaulah seorang lelaki yang telah diberi wahyu tadi disuruh pula untuk menyampaikan syariat kepada manusia, maka ketika itu baginda juga bukan semata-mata seorang nabi tetapi juga seorang rasul. Maka di sini menunjukkan kalimah ar-rasul itu dia lebih khusus berbanding dengan nabi. Maknanya semua rasul adalah nabi, tapi bukan semua nabi menjadi rasul. المصطفى يعني الذي اختاره الله سبحانه وتعالى من بين سائر الخلائق. الكريم الكريم على وزن فعيل، وفعيل تأتي للمبالغة، يعني الكثير العطاء. المصطفى الكريم الكثير العطاء، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهنا قالوا ده أصل الكريم هكذا، لكن هنا قالوا السياق يقول الكريم يعني اللي هو الطيب الأصل، الشريف النسب. فخلي بالك إنه الشيء قد يكون له معنى باعتباره، وعندما يوضع في السياق يكون له معنى آخر.
مناسب للسياق الذي ذكر فيه هذا اللفظ. Di sini disebut tentang sifat baginda Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu, sifat baginda adalah Al-Mustafa. Al-Mustafa bermaksud Al-Mukhtar. Tuhan itu nabi yang telah menjadi pilihan, telah dipilih, disaring dan dipilih. Iaitu dipilih daripada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan Tuhan, lalu yang terpilih, yang paling dipilih oleh Allah itu adalah Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebut di sini salah satu sifat baginda itu adalah Al-Karim. Kalau menurut kepada melihat kepada bahasa, Karim ini dia berada pada wazan fa'il, dan wazan fa'il memberi erti al-mubalaghah, memberi maksud ada unsur banyak. Dan kalau kita lihat di sini, Al-Karim secara asal makna bahasanya dia akan memberi maksud orang yang banyak memberi, orang yang dermawan, orang yang banyak memberi. Dan kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, memang ciri baginda Nabi alaihi wasallam adalah satu insan mulia yang kalau memberi, baginda memberi dengan cara pemberian orang yang tidak akan takut akan kefakiran. Maknanya bagi memang banyak-banyak betul. Kalau orang tu risau, dia tak akan bagi banyak-banyak, bagi sikit-sikit je. Nabi tidak. Nabi SAW akan memberi kepada seseorang dengan pemberian yang bila kita tengok, ini memang kaya yang amat-amat ni. Maknanya kaya amat-amat. Kerana pemberiannya itu memang dia tak takut, dia tak risau jadi orang susah, maknanya lepas itu. Kemudian cumanya Al-Karim, kalau kita tengok dari sudut teks ini, kalau kita padankan dengan teks rangkap yang ketiga ini, maka Al-Karim di sini dia selain daripada, kalau ikut ni betul Al-Karim dari sudut bahasa apa itu, dari sudut dia memberi maksud orang yang banyak memberi. Tetapi Al-Karim di sini kalau melihat dari sudut siak, dari melihat gaya ayat daripada depan ke belakang ni, maka Al-Karim di sini adalah bermaksud satu orang yang baik keturunannya. Adalah satu orang yang daripada keturunan yang mulia, nasabnya adalah nasab yang mulia. Jadi tahulah kita kadang-kala ada kalimah itu dia ada makna asalnya dari sudut bahasa, tetapi kalau kita letakkan dalam satu ucapan, kita boleh nampak bahawa yang diinginkan mungkin makna yang lain, iaitu berdasarkan susunan ayat yang kita gunakan. Walaupun kalimah tu sendiri, kalau kita tengok dia seketui dia tu, dia boleh memberi makna yang asal, iaitu makna yang digunakan bagi kalimah itu di sisi orang Arab. قال وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار. وكذلك وآله يعني وأفضل الصلاة والتسليم على آل الحبيب المصطفى. وآل الحبيب المصطفى هذه الكلمة لها موارد تأتي فيها، فقد تأتي في مورد الدعاء فيكون المراد أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تأتي في مقام الثناء فيكون المراد الأتقياء.
you